So hari ini kita akan belajar 12.6 sistem endokrin. Okay, so sistem endokrin ni sebenarnya apa benda tu sistem endokrin ni? Baru kita belajar tentang sistem saraf, yang mana dia akan menghantar maklumat dalam bentuk saraf, dalam bentuk impuls. Okay, betul tak? So impuls itu dia bertindak sebagai satu messenger lah. Okay, dia akan hantar message ke bahagian otak, ke bahagian mana-mana lah yang ingin menghasilkan gerak balas. Okay. So sistem endokrin ni bersama, dia akan bantu juga untuk kita menghasilkan gerak balas pada bahagian tertentu ataupun pada organ tertentu. Tapi macam mana dia punya macam mana dia bantu kita untuk menghasilkan gerak balas itu, dan macam mana dia bantu untuk perkembangan kita kan. Jom kita tengok. Okay, so sistem endokrin ni sebenarnya dia akan bekerjasama kan, bekerjasama pula. Manusia pun kena bekerjasama. So sistem endokrin ni dalam badan kita pun dia kena bekerjasama dengan sistem saraf. Okay, so macam mana benda tu? Okay, so dua-dua benda ni dia akan bantu dalam mengekalkan homeostasis kita lah. Okay, yang ini paling basic, tapi kita akan tengok dia nantilah lebih lanjut. Okay, so sistem endokrin ni sebenarnya dia terdiri daripada kelenjar yang merembeskan pengutus bahan kimia hormon. Sebenarnya dia akan merembeskan hormon. So hormon, biasa kita dengar hormon kan, tapi hormon sebenarnya apa? Hormon ni dia adalah satu bahan kimia. Okay, bahan kimia ni dia akan terus hantar, dia akan terus dirembeskan ke bahagian ke dalam aliran darah. So bila dia dirembeskan ke dalam aliran darah kita, dia akan bergerak, okay, mengalir bersama-sama dengan darah kita dan akhirnya ke organ spesifik ataupun organ yang tertentu lah. Okay, so bila saya dah mention kan, saya kata dia akan merembeskan hormon ni ke bahagian kelenjar tertentu, ke bahagian organ tertentu. Mestilah dia tak akan ada duktus lah, dia tak akan ada kelenjar yang berduktus untuk dihantar hormon-hormon ni, sebab dia terus hantar melalui aliran darah. Ini adalah beza dia dengan kita punya saraf. Okay, sebab saraf kita ada apa? Neuron kan, betul tak? So kita perlukan neuron untuk hantar message itu. Tapi untuk kelenjar endokrin ni, untuk hormon ni, kita terus hantar melalui darah sahaja. Okay, so hormon ni dia angkut melalui darah dan dia boleh memberi kesan kepada sel sasaran spesifik. Okay, apa contoh dia? Contoh macam insulin, apa lagi? Adrenalina dan juga aldosteron, ADH dan lain-lain lagi lah. Nanti saya akan ajar benda ni. Okay, so macam mana function dia? Okay, jom kita tengok. Bila hormon ini dia dah sampai kepada sel-sel sasaran yang spesifik, okay, dia akan bergabung pada permukaan membran sel sasaran ini. Jom kita tengok sikit. Dia akan bergabung dengan molekul reseptor pada permukaan membran sel sasaran untuk menghasilkan gerak balas yang spesifik. Contoh macam ni. Okay, contoh lah. Okay, yang segitiga ni adalah hormon. Okay, yang ini adalah membran untuk sel mana-mana sel lah. Okay, ini contoh je, contoh satu sel yang ni, dan ini adalah membran dia. So dekat bahagian membran untuk sel, dia akan ada reseptor. Okay, yang ini kita kata reseptor ataupun molekul reseptor lah. Okay, so reseptor ni dia akan berfungsi untuk menerima ataupun kita kata accept. Okay, dia akan bantu untuk accept, untuk bind with the hormone. Okay, dia akan bergabung dengan hormon ini. So bila dia bergabung, barulah dia akan ada, dia macam complete lah, dia punya mission complete. Macam kita belajar dekat bahagian enzim kan, betul tak? Kita gunakan hipotesis kunci dan mangga. Bila dia ada enzim dan juga dia punya tapak aktif, dia gabung, baru dia akan ada produk yang dihasilkan. Konsep untuk hormon ni pun lebih kurang macam tu je. Okay, kita pula ada satu molekul reseptor, dan molekul reseptor itu dia akan bergabung dengan hormon. So bila dia bergabung dengan hormon, dia akan menghasilkan gerak balas. Itu je. Okay, tapi yang ini secara umum sajalah, generally saya ajar dia memang mekanisme dia macam tu. Okay, dan macam mana function dia nanti kita tengok. Okay, so bila kita dah tahu macam mana function untuk sistem endokrin, dan saya nak tahu kenapa kita perlu hormon. Hormon apa benda hormon ni? Kenapa kita perlu dia? Tak nak lah kan, tak boleh tak nak. Okay, so hormon ni penting sebab first dia bantu untuk pertumbuhan kita, pembiakan kita dan juga homeostasis. Okay, contoh homeostasis, dia bantu untuk mengawal suhu badan kita, untuk mengawal aras gula, maksudnya aras
glukosa dalam bahagian darah, dalam bahagian badan kita. Itu adalah contoh dia. Okay, so jom kita tengok bawah ni. Dia ada beberapa kelenjar-kelenjar yang terlibat dalam sistem endokrin ni lah yang kita kena tahu. Yang pertama, hypothalamus, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ni sebenarnya dia bantu, kita kata bukan pegang lah, tapi saya kata pegang. Maksudnya dia memang ada banyak hormon yang berkaitan dengan dia. Satu lagi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ni senang saja. Ingat, tiroid ni dia akan berkaitan dengan hormon thyroxina. Tengok nama dia pun lebih kurang sama saja. So senang untuk awak ingat. Kelenjar adrenal. Adrenal dia punya hormon pun lebih kurang sama macam dia punya ayah dia, ayah kelenjar dia. Kelenjar adalah ayah dia. Ibarat ayah dia lah. Dan hormon adalah anak dia. Dia akan hasilkan anaknya. Adrenalina. Pankreas, dan ovari dan juga testis. Hormon apa dekat bahagian sini yang ini kita akan belajar dekat bahagian dekat bab 15 berkaitan dengan pembiakan lah. Tapi untuk ni dia ada apa? Progesteron, hormon dia progesteron, estrogen. Apa tak? Estrogen. Itu hormon dia. So jom kita tengok hormon-hormon. Fungsi hormon yang dirembeskan oleh setiap jenis kelenjar endokrin. So kelenjar endokrin yang paling utama, paling penting lah kita kata, adalah kelenjar pituitari. Saya nak tanya, yang mana kelenjar pituitari? Benda ni ke benda dua ni? Yang bawah ni kelenjar pituitari. Yang atas ni adalah hypothalamus. Dan apa fungsi hypothalamus? Jom pula. Cuba check balik video yang saya telah post lah dekat channel saya. Tapi saya just brief sajalah untuk fungsi hypothalamus. Antara salah satu fungsi dia adalah hypothalamus ni dia akan bantu untuk homeostasis. So jom kita tengok kelenjar pituitari. So kelenjar pituitari ni sebenarnya dia adalah dekat bahagian dasar hypothalamus. Yang ini hypothalamus kan. So dasar ni dekat bawah dia lah. Dekat dasar sini. Dan di mana kedua-dua benda ni? Dia adalah dekat bahagian otak kita. Untuk kelenjar pituitari dia ada dua lobus. Awak ingat dia macam dua bola lah. Dua lobus. So dua lobus ni adalah lobus anterior dan juga lobus posterior. Kenapa dia ada nama anterior dan juga posterior dekat sini? Sebab satu adalah dekat bahagian depan, satu dekat bahagian belakang. So itu sebabnya kenapa kita kata anterior dan juga posterior. So anterior mesti dekat bahagian depan dan posterior dekat bahagian dekat. So jom kita tengok hormon-hormon yang dirembeskan oleh diorang pula, lobus anterior dan juga posterior lah. Untuk lobus anterior dan juga posterior, sebenarnya kedua-duanya dia pegang dan juga dia rembeskan hormon yang berbeza. Dan itu adalah benda yang awak kena bezakan lah. Kadang-kadang dalam soalan objektif kan, dia akan tanya apakah hormon yang dirembeskan oleh lobus anterior ataupun lobus posterior. Lepas tu dia bagi pilihan macam tu. So bila ada soalan macam tu, baru kita tahu macam mana kita boleh pilih. Untuk cikgu ada satu cara untuk awak ingat lah hormon-hormon untuk lobus anterior dan juga lobus posterior. Macam mana ingat? Jom kita tengok untuk lobus posterior dulu. Kita semua orang tahu alfabet kan, A sampai Z. Abjad A sampai Z. Semua orang tahu. So A mesti paling depan. So awak cuba fikirkan lah, cuba bayangkan. Budak paling depan, budak A ni kan, budak yang dapat A ni, dia mesti pandai. So bila dia pandai, dia mesti ada banyak ilmu. Dia akan ada banyak ilmu. So bila dia ada banyak ilmu, kita ingat dia macam ada banyak-banyak hormon. So banyak hormon yang dipegang oleh yang dirembeskan oleh lobus anterior. Manakala budak P ini, budak P dalam alfabet dia dekat belakang sikit dah kan. So untuk budak P ini dia kurang pandai sikit, dia kurang bijak sikit.
leher. So bila dia kurang bijak sikit, dia rembeskan hormon yang sikit saja. Dia keluarkan hormon dua hormon saja, iaitu antidiuresis dan juga oksitosin. So untuk posterior ni memang senang saja. Just awak kena ingat hormon ADH, antidiuresis dan juga hormon oksitosin. Okay, so jom kita tengok fungsi dia. Okay, untuk hormon yang dirembeskan first ADH dekat bahagian posterior. So ADH ni dia memang berfungsi dekat bahagian tubuh ginjal sahaja, dan dia akan react dekat bahagian sini yang kita nama sebagai collecting duct. Yang ini BI dia lah. Okay, untuk BM dia adalah ductus pengumpul. Okay, itu nama dia. Okay, so macam mana dia bantu? Okay, dia macam ni. Dia bantu untuk menyerap air, menyerap semula air. Macam mana? Dia menyerap je ke? Dia akan tengok keadaan lah. Contoh, kalau badan kita kurang air, dia akan menyerap lebih banyak air. Tapi bila badan kita ada banyak air, stok dia banyak kan, stok air kita banyak, so dia akan kurangkan. Okay, dia akan kurangkan air yang diserap ke dalam badan kita, supaya sebab dia nak keep badan kita kena elakkan diri kita daripada dehidrasi. Itu sebabnya lah. Okay, itu hormon ADH. Okay, untuk belajar lebih lanjut ni, kita akan sambung dekat bahagian bab 13 supaya awak lebih mengenali hormon ini. Okay, hormon ini memang penting tau untuk subtopik bab homeostasis, iaitu bab 13. Okay, so kita akan sambung lah dekat situ. So jangan worry, yang kita kena tahu saja, dia akan bertindak pada kita punya tubuh ginjal, dan dia bantu untuk menyerap air. Okay, menyerap semula air. Okay, seterusnya adalah oksitosin. Okay, oksitosin ni dia akan berfungsi ataupun kita kata bertindak lah dekat bahagian perempuan yang hamil. Okay, dia bertindak ke mana? Otot uterus ataupun kelenjar susu. Kenapa ada otot uterus ni? Okay, untuk ibu yang hamil, dia mesti kena ni kan, dia kena keluarkan ataupun dia kena lahirkan dia punya anak. So bila dia kena anak dia kena dilahirkan kan, betul tak? Bila anak dia kena dilahirkan, ibu dia mesti keluarkan, dia mesti kena mengecut bahagian otot uterus dia. Okay, bila dia kecutkan bahagian otot uterus dia, baru dia boleh push. Okay, anak dia baru boleh ditolak. Okay, ditolak keluar. Kalau tak, dia mesti akan stuck dekat bahagian kita kata apa, endometrium dia ataupun dekat bahagian uterus. Okay, betul. Okay, dekat bahagian ibu lah. Okay, dekat bahagian badan ibu. So which is very bad. Okay, for ibu lah yang hamil. Betul tak? So masa dah hampir-hampir dah hamil kan, dia akan ada mekanisme tu. Okay, dan hormon ini dia akan bertambah banyak supaya hormon ini, tadi kita kata hormon dia akan bergabung dengan membran kan, betul tak? Membran dekat sel yang spesifik. So bila dia bergabung, dia hasilkan glabellas. Dia akan ada satu mekanisme yang kita kata sebagai positive feedback mechanism. So positive feedback itu adalah mekanisme swap balik positif. Okay, dia akan membantu untuk menambah aras hormon oksitosin ni. So bila hormon oksitosin ni bertambah banyak, dia akan mengecut otot uterus itu dengan lebih kuat, supaya bayi itu dapat dilahirkan dengan lancar. Itu je. Okay, dan salah satu lagi fungsi dia lah. Okay, salah satu lagi adalah dia bantu untuk keluarkan susu. Okay, kenapa perlu susu? Bayi masih perlu susu daripada ibu lah. First adalah sebab susu ibu dia akan ada antibiotik pula. Dia akan ada bahan-bahan lah yang boleh bantu bayi itu supaya elakkan dia daripada penyakit-penyakit. Sebab bayi yang baru dilahirkan, dia sistem immunity dia masih belum build, maksudnya masih belum kuat lagi untuk defend dengan penyakit-penyakit. Itu sebabnya kenapa dia perlukan susu daripada ibu. Okay, which is very beneficial to kita punya bayi. Okay, so untuk oksitosin ni memang senang saja. First, dia bantu untuk pengecutan otot uterus masa kelahiran lah. Okay, dan salah satu lagi adalah pengeluaran susu. Okay, dan untuk lobus anterior, tadi saya kata anterior ni dia mesti daripada
budak yang pandai kan, budak A. So budak A ni dia pegang dan dia rembeskan banyak hormon. Okay, so hormon-hormon ni adalah first LH, GH, ACTH, TSH dan juga FSH. Apa benda hormon-hormon ni banyaknya cikgu. Okay, senang je. Untuk LH, okay, LH dan juga FSH, dua-dua hormon ni dia memang bertindak spesifik saja pada bahagian kita, bahagian ovari dan juga testis lah. Maksudnya pada organ pembiakan laki dan juga perempuan. Okay, untuk hormon bertindak LH, first, kalau dia bertindak pada perempuan, dia bantu untuk ovulasi, iaitu ovulation. So ovulation ni maksudnya dia nak keluarkan oosit sekunder, ataupun sebenarnya kita biasa kita kata ovum lah kan. Tapi ovum ni kita sebut ovum apabila oosit sekunder ni disenyawakan oleh sperma. Baru kita kata dia adalah ovulation. Okay. Kalau satu lagi adalah perkembangan corpus luteum. Apa function corpus luteum ni? Cuba tengok baliklah video yang saya dah post okay, corpus luteum. Dan juga rembesan estrogen, progesteron. Okay, untuk lelaki kita perlukan testosteron lah. Kenapa perlu testosteron? First, testosteron ini dia bantu untuk perkembangan seks sekunder lelaki. Contohnya bahagian organ pembiakan kita dah mature, ada pertumbuhan bulu dan juga spermatogenesis kan. Maksudnya kita boleh berjaya untuk menghasilkan sperm yang memang boleh mensenyawakan oosit sekunder. Okay, yang kuat sampai boleh mensenyawakan oosit sekunder supaya boleh hasilkan siapa? Fertilization lah. Maksudnya untuk proses persenyawaan, okay, berjaya dilakukan. Okay, dan untuk hormon FSH yang paling last sekali ni okay, dia bantu untuk perkembangan folikel dalam ovari dan juga merangsang spermatogenesis. Yang ini kita boleh tengok saja di sini. Okay, perkembangan folikel ni, folikel penting lah. Nanti dia memang berkait rapat dengan apa? Ovulation ni. Kalau tak faham, cuba tengok balik video yang saya dah post okay, saya memang dah explain dekat situ. Sebab saya tak nak video ni jadi panjang sangat lah kan. Okay, untuk hormon pertumbuhan. Okay, GH ni senang ingat saja. G ni adalah growth hormone. Okay, bila kita kata growth kan, growth maksudnya apa? Kita nak kita nak kena ada pertumbuhan dekat situ. Pertumbuhan ni maksudnya apa? Bantu untuk menambah ketinggian kita. Okay, sintesis protein. Kenapa perlu protein? Kita perlu protein supaya ada apa? Sintesis sel-sel yang baru bagi sel-sel yang telah rosak. Okay, supaya kita ni bila ada luka, ada cedera, dan bila kita perlu pertumbuhan pula. Okay, bila betul lah. Okay, pertumbuhan kita pun memang perlukan protein ini. Protein, okay, dan juga tisu dan juga sel yang sihat dan juga baru. Okay, salah satu lagi adalah metabolisme lemak. Okay, untuk hormon ACTH adalah adrenocorticotrophs. Okay, so ACTH ni dia akan bertindak pada bahagian cortex adrenal. Okay, so apa function dia? Okay, dia akan merembeskan hormon adrenalina. Okay, so TSH pula, T ni dia stands for, maksudnya dia memang penting lah, dia represent hormon thyroxine. Okay, dan organ ataupun organ sasaran adalah kelenjar tiroid. So kelenjar tiroid ni dia merembeskan hormon thyroxine. So yang mana mention dekat sini lah. Okay, dan last sekali FSH ni saya dah mention. Okay, sebenarnya hormon ni yang saya dah mention semua ni kan, dia pun ada cabang-cabang ni lagi. Okay, apa maksudnya? Okay, jom kita tengok bahagian bawah sini. Okay, kalau kita ada hormon yang dia bantu untuk mengawal atau rembesan kelenjar hormon yang lain. Maksudnya apa? Dia perlukan kelenjar itu untuk merembeskan hormon itu. Baru kita kata dia sebagai hormon perangsang. Sebagai contohnya, kita ada hormon TSH dan juga hormon ACTH. Hormon TSH dan juga ACTH ini dia akan merangsang kelenjar. Bila dia dah merangsang kelenjar itu, dia akan barulah dia akan merembeskan hormon itu. So itu sebabnya kita kata sebagai hormon perangsang. Tapi ada juga hormon yang dia terus bertindak kepada dia punya organ sasaran. Dia tak nak leceh lah, kenapa perlu ada kelenjar lagi, kelenjar baru dia boleh rembeskan hormon. Dia tak nak. So dia akan bertindak terus kepada organ sasaran dia.
Contohnya GH, oksitosin dan juga ADH. Okay, dia terus bertindak pada bahagian organ yang dia nak ataupun bahagian yang dia nak lah. Contoh kita tengok GH ni, dia terus bertindak pada bahagian mana? Tulang, supaya ada pertambahan panjang ataupun kita katakan pertambahan ketinggian kita lah, macam tu. Okay, kita adalah sekali adalah hormon hypothalamus. Kita ada hypothalamus. Hypothalamus bukan hormon ya. Okay, hypothalamus ni dia akan merembeskan GnRH dulu. Barulah GnRH ni dia akan merembeskan kelenjar pituitari. Baru kelenjar pituitari dia dirangsang untuk merembeskan hormon FSH-LH dan juga seterusnya. Ya, okay, so dia punya prosedur dia memang dia panjang sikit dan dia macam susah sikit, tapi senang je. Yang penting awak kena ingat, daripada hypothalamus dia mesti kepada GnRH dulu. Kenapa? Sebab kita perlu ada satu hormon yang boleh merangsang kelenjar yang lain, yang kita katakan sebagai hormon perangsang. So bila kita ada GnRH ni, dia boleh merangsang kelenjar pituitari. So tadi saya kata perlu ada kelenjar supaya hormon yang dia nak itu boleh dirembeskan. Itu sebab dia macam tu. Okay, so ini overall lah untuk dua-dua ni. Okay, dan last sekali adalah hormon yang ada banyaknya hormon ni. Okay, jom kita tengok. Okay, untuk hormon adrenal, okay, first dia boleh bertindak pada bahagian ginjal, pada bahagian otot, hati ataupun jantung lah, banyak. Okay, first kita tengok untuk kelenjar adrenal dulu. Dia ada aldosteron dan juga adrenalina. Aldosteron ni dia bertindak dekat bahagian ginjal sebab dia nak bantu untuk serap garam. Okay, serap garam serap pula sini garam mineral dekat bahagian ginjal kita, iaitu NaCl, betul tak? Okay, jom kita tengok satu lagi adalah adrenalina. Adrenalina ini dia memang penting tau untuk salah satu function ataupun situasi kita kata lawan atau lari. Lawan atau lari ni kenapa penting untuk ada kenapa penting perlu ada perlu ada hormon ni pada bila kita encounter lah situasi yang cemas seperti lawan atau lari. Yang ini saya akan explain lanjut lah dekat video yang seterusnya. Okay, yang ini. Okay, tapi saya akan finishkan saya terus bahasa campur. Okay, saya akan ajar benda ni dululah. Okay, seterusnya kita jom kita tengok lah. So hormon adrenalina ini first dia bantu untuk meningkatkan aras gula, iaitu glukosa lah. Kenapa kita perlu ada glukosa? Dalam keadaan situasi yang cemas, kita memang perlukan banyak tenaga, betul tak, untuk kita lawan ataupun lari daripada lari. Sebab lari ni memang dia perlukan banyak ATP. So bila kita perlu banyak ATP, kita mesti perlu ada glukosa. Glukosa ni kita ingat dia macam ingredient lah, bahan asas untuk kita generate, untuk kita hasilkan ATP. So bila kita ada gula, ada asid lemak, baru kita boleh generate ATP. Baru dia akan menyebabkan apa? Habit, denyutan jantung, pernafasan kita menjadi tinggi. Yang ini dia terlibat dalam respirasi aerob. Okay, so seterusnya adalah meningkatkan metabolisme dan juga mengejutkan sel darah. So awak punya jantung dia akan pump lagi kuat. Okay, seterusnya adalah hormon pula, kelenjar tiroid. Okay, kelenjar tiroid ni hormon yang awak kena ingat adalah hormon tirosina. Yang ini saya dah mention lah kan. So untuk kelenjar tiroid ni senang je. Okay, yang awak just kena ingat apa? First, dia boleh meningkatkan kadar metabolisme dan juga suhu badan kita. Okay, untuk pertumbuhan dan perkembangan dia adalah, tapi untuk senang ingat, senang nak hafal, ingat dua-dua ni je. Okay, insulin ni saya dah mention lah dekat video yang lain juga. Tapi saya mention jugalah untuk insulin ni, bila aras glukosa dalam badan kita tinggi, dia akan bantu untuk menurunkan glukosa yang berlebihan ni kepada glycogen, dan dia akan store dekat bahagian tertentu lah, simpan dekat bahagian tertentu. Okay, seterusnya adalah glukagon. Okay, glukagon ni dia pula akan bertindak bila aras glukosa dalam badan dalam darah dalam badan kita adalah rendah. So bila dia rendah, kita kena tinggikan dia. So macam mana kita perlu ada glukagon lah. Glukagon ni dia meningkatkan aras glukosa dalam darah kita dengan macam mana? Tadi saya dah menukarkan glukosa kepada glycogen. Sekarang glycogen ni dia akan ditukarkan kepada glukosa.
Okey, untuk testis pula dia hormon yang dirembeskan adalah testosteron. Okey, untuk lelaki je tau. Untuk perempuan memang tak memang tak ada lah testosteron ini. Okey, dia bertindak dekat gonad adalah bahagian gonad adalah organ pembiakan ya. Okey. Kulit, otak dan juga tulang. Okey. Fungsi dia merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan juga spermatogenesis lah. Okey. Yang perlu untuk proses pembiakan dan juga melahirkan awak punya anak dan juga melahirkan anak dan juga generasi yang seterusnya. Okey, dan last sekali adalah ovari. Okey, ovari ni dia merembeskan hormon estrogen dan juga progesteron. Okey, so untuk estrogen dan juga progesteron, dua-dua ni memang bertindak juga pada bahagian gonad kita. Gonad perempuan. Okay, first dia membantu, memang dia akan bantu untuk perkembangan ciri seks sekunder lah. Tapi untuk perempuan dia perlu ada perkembangan folikel supaya dia boleh hasilkan oosit sekunder ataupun kita kata ovum lah. Okay, sebab untuk perempuan setiap satu kitaran head dia akan hasilkan satu saja ovum itu. So memang crucial, memang penting lah untuk diorang ada kematangan folikel dan juga penghasilan oosit sekunder itu. Okey. Dan dia juga akan membantu membaiki dan juga merangsang penebalan dinding uterus, sebab masa kita haid itu dia akan menyebabkan bahagian bahagian endometrium dia akan luruh. Bila dia luruh, maksudnya dia dah rapuh lah. Bila dia dah luruh itu, dia punya dinding dia jadi tipis. So dia perlu ada hormon ini untuk membantu dia membaik pulih. Okey. Dinding itulah supaya dia jadi lebih tebal sikit. Okey. Kenapa perlu tebal? Sebab dia nak membantu untuk membantu untuk menyokong perkembangan fetus. Okey. Dan last sekali adalah progesteron. Okey, progesteron ni adalah dia pun bertindak pada bahagian organ pembiakan. Okay. So dia akan bantu untuk perkembangan dinding uterus juga ya, dan juga pembentukan plasenta. So plasenta ni memang dia penting. Kenapa perlu ada plasenta ni? Sebab plasenta ni dia pun penting untuk perkembangan fetus, dibagikan nutrien dan juga lain-lain lah. Okay, yang ini pun kita akan sambung dekat bahagian bab 15. Okay. So saya tak nak jadikan video ni terlalu panjang lah kan. Bosan. So tak nak. Okay. So kita just ringkaskannya saja. Okay, dan saya akan terangkan. So don't worry, dekat sini awak still macam kurang faham sikit tentang hormon-hormon ni. Okay, sebab hormon-hormon ni pun kita akan jumpa dalam bab dalam chapter yang lain juga. Okay, so itu sahaja untuk 12.6. So sebenarnya 12.6 ni dia memang tak susah. Okay, sebab dia memang berkaitan dengan sistem endokrin, iaitu hormon kita. Okey, dan hormon ni secara overallnya dia akan bantu untuk pertumbuhan, pembiakan dan juga homeostasis pada homeostasis, dan dia adalah bahan kimia yang terus dirembeskan ke dalam aliran darah, dan dia adalah kelenjar yang tak ada uterus. Okey, itu sahaja. So see you in the next video. Terima kasih.